Ayah saya mati, orang datang bagi duit sedekah. Ramai orang belas sedekah. Lepas tu mak saya ambil itu, duit itu buat tahlil arwah. Setahu saya duit itu untuk anak arwah. Kiranya duit anak yatim lah. Apakah kira orang datang tahlil itu dah makan makanan duit itu, dikira makan harta anak yatim? Mohon pencerahan. Dia kata, bila ayah dia mati, orang sedekah. Bila orang sedekah, mak dia ambil buat tahlil. Okey. Apakah dikira makan harta anak yatim kerana ada anak yatim? Okey. Yang pertama, hukum sedekah kepada rumah yang ada orang mati sunat. Dalilnya Nabi kata ketika hari Ja'far bin Abi Talib terbunuh dalam peperangan, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Hantarkan makanan, wahai jiran-jiran, kepada rumah Ja'far. Kerana mereka sibuk nak gali liang, nak semayang mayat. Nah, jadi mun tolong hantarlah. Jadi kekal sampai ke kiamat. Hukum sunat, kita bantu rumah orang mati dengan hantar makanan. Bila ni orang tak hantar makanan, orang sedekah duit. Dengan duit itu mudah anak-anak dia dibeli nasi buku. Tak yang nanak lah. Pasal mak duduk berduka cita ayah mati. Sama jugalah. Okey. Jadi milik siapakah sedekah tadi? Dengar baik-baik. Jika orang yang mati itu masih hidup, walaupun sedang nazar, maka jadi pesaka. Tapi setelah dia mati baru orang sedekah, ialah sumbangan untuk rumah itu sendiri. Bila sumbangan untuk rumah, sebaiknya mak tadi beritahu anak-anak untuk gunakan untuk perkara kebaikan ayah. Hukumnya dibolehkan. Faham lagi? Tapi kalau anak kita masih kecil, mereka tidak sah memberikan keizinan, kebenaran. Kalau anak tu masih kecil, sebaiknya jangan guna duit tersebut. Faham lagi? Gunakanlah duit sumbangan tadi untuk makan anak-anak yang kecil. Duit tahlil arwah dan sebagainya, kena faham. Tahlil tidak wajib Yang kedua, bila kita suruh orang tahlil, tidak syarat buat makanan. Faham? Doa lain, tahlil lain, baca Quran lain, jamu lain, semua tu berbeza. Kita khabar ke orang masjid, tolong doakan ayah saya yang meninggal tengah hari tadi, pun boleh juga. Tak saya kata tahlil tak apa. Tapi kalau kata tolong buat tahlilkan sedikit reka-reka untuk mak yang meninggal petang tadi, tak syarat mesti kita bawa nasi. Jangan pula Tok Siok tanya ada nasi, mak orang kita. Tak payah, kerana dia minta tolong sedekahkan pahala dengan zikir. Cuma apa kita pergi baca Quran dulu? Mana orang suruh doa, ya kan? Allah, kata Imam Syafi'i, sebelum kita berdoa, kita berkatkan dulu dengan menyebut ayat-ayat Quran, hak mana mudah kita baca. Faham?